Rasuah adalah satu perkara yang agak biasa di Malaysia. Ramai rakyat Malaysia dari pelbagai bangsa dan agama suka memberi dan makan rasuah. Berikut adalah kompilasi kes-kes rasuah yang popular di internet. Lain projek bagus. Ada cara. Cubalah Datuk. Cuba dia kena bincang sama saya ini, Datuk Aaron. Bukan dua perkara Datuk, dua perkara. Satu, saya sudah bagi Datuk dekat 300. Sekejap, saya tengok balik sekejap. Sabar. Mula-mula satu. Sekejap. Mana saya simpan? Dua kali je Pak. Satu kali itu musim raya korban itu you sponsor. Sponsor tak apa, tak kira. Sponsor jangan kira sponsor. Okey, 2 hari bulan 2. 2 hari bulan 2 saya bagi Datuk 50. 50,000 ah. 2 hari bulan 2. 16 hari bulan 2 saya bagi Datuk 50 lagi. Okey. 22 hari bulan 3 saya bagi Datuk 100 ribu. Dengan 12 hari bulan 5 saya bagi Datuk 100 ribu. Semua 300 lah. Sampai 300. Tak kira sponsor lah, sponsor tak kira. Macam 2 hari bulan 2 saya bagi Datuk 50 ribu. Ada 10 ribu lagi sponsor, saya bagi Datuk 60. Sponsor. Sponsor jangan kira. Saya bagi Datuk 4 kali. 4 kali. Bulan 3. 4 kali. 2 hari bulan 2 50 ribu. 16 hari bulan 2 50 ribu. 22 hari bulan 3 100 ribu. 12 hari bulan 5 100 ribu. Bulan 2 dua kali ya? Bulan 2 2 kali. 16 hari bulan 2 dengan 22 hari bulan 3. Datuk boleh cek tak WhatsApp? Nanti. Saya di WhatsApp sudah cancel. Jadi 300 ribu. Datuk sokong dia masa kemelut politik bulan 1. Datuk sokong dia. Dia ini, saya nampak lah, ini dia macam satu hadiah lah untuk Datuk lah. Sebab masa kita mohon lah Datuk lah, selepas 2-3 minggu selepas kemelut politik, kita punya masa mohon Datuk jumpa dia dapat nota bidai bulan 2 bah. Awal bulan 2. Awal bulan 2 saya ingat lagi. Awal bulan 2 Datuk jumpa Haji G, dapatkan nota bidai minit dia. Jadi bulan 1 kecoh politik. Bulan 2 Datuk minta dia bagi seperti hadiah lah. Saya nampak lah macam hadiah untuk Datuk, untuk dapatkan sokongan Datuk. Datuk setuju tak? Ya lah. Saya tak, bukan mali tuntut wang, bukan ah. Jangan salah faham ah. Saya risau bang. Wang sudah belanja semua. Habis lah kasih dia orang lah, rakyat habis. Kamatan sudah kasih habis apa duit kita boleh simpan punya. Yang penting Datuk rakyat sudah kasih. Nanti atur benda lain ganti. Kita carilah. Okey. Yang penting Datuk itu aja. Saya minta itu aja. Coba cari. Saya atur. Begitu aja saya minta. Saya bukan minta ganti wang. Jangan risau Tok. Kita cari. Saya kata Shelmi, kami dua cari-cari. Ya. Apa yang kita boleh buat? Ya. Banyak occasion. Waktu pilihan raya Sabah. Waktu pilihan raya Sabah, UMNO habis duit. Saya loncat naik atas kapal terbang pergi ke Sibu. Kerana PM 16 hari bulan September 2020. Tanya Muhyiddin. Saya masuk dalam bilik tidur dia. Beritahu UMNO habis duit. Sabah. Tak cukup duit. Berpuluh juta Muhyiddin bagi. Membantu UMNO. Sabah. Saya tak boleh berbohong. Saya berdosa. Tapi saya Amira. Wallahi saya Muhammad Syafiq. Wallahi saya Muhammad Sulaiman. Wallahi saya Pak. Saya Pak. Wallahi saya Pak. Wallahi saya Pak. Okey, nak cakap? Wallahi saya Pak.